Hai, selamat datang. Pernah tak anda dengar orang sebut perkataan dasar, program atau projek dan anda macam, apa beza dia sebenarnya? Kalau ya, anda dah datang ke tempat yang betul. Hari ini kita akan bongkar semua istilah ni satu persatu biar kita semua faham. Jom kita mula. Nampak macam soalan simple kan? Tapi jawapan dia penting. Walaupun kita selalu dengar perkataan-perkataan ni dalam berita, sebenarnya setiap satu tu ada kerja dia sendiri dalam cara negara kita diuruskan. Jom kita tengok apa bezanya. Okey, untuk faham cerita penuh, kita kena mula dari asas sekali. Mari kita jawab soalan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dasar awam ni? Ini definisi yang famous dari seorang pakar, Thomas Dye. Dan part yang paling menarik yang orang selalu terlepas pandang ialah bila disebut membuat atau tidak membuat sesuatu. Yes, betul. Keputusan untuk tak buat apa-apa pun dah dikira sebagai satu dasar. Jom kita guna contoh yang dekat dengan kita semua, petrol. Kerajaan pilih untuk bagi subsidi kat petrol RON95. Okey, itu satu tindakan dasar. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan pilih untuk tidak bagi subsidi yang sama untuk bahan api lain. Itu pula ketidaktindakan dasar. Nampak tak? Kedua-duanya adalah pilihan polisi yang bagi kesan terus kat dompet kita. Okey, sekarang kita dah faham apa itu dasar. Jadi soalan seterusnya, kenapa pula ia wujud? Apa function dia sebenarnya? Kenapa kerajaan susah-susah nak buat dasar ni semua? Segalanya selalunya bermula dengan satu masalah. Contohnya masalah kemiskinan dan jurang ekonomi yang ada dalam masyarakat kita. Ini isu besar yang perlukan perhatian kerajaan. Jadi, bila ada masalah besar macam ni, kerajaan kena cari penyelesaiannya. Dan dari situlah lahirlah, sebagai contoh, dasar ekonomi baru. Ia satu kerangka besar yang matlamat utamanya nak kurangkan kemiskinan dan susun semula masyarakat. Senang cerita, dasar ini wujud sebagai jawapan kepada satu masalah. Jom kita tengok contoh lain pula, dari sektor yang berbeza. Katakanlah, negara kita hadapi masalah hasil pertanian yang rendah, tak cukup untuk tampung keperluan. Maka sebab itulah wujudnya dasar untuk sektor pertanian. Dan ia bukan setakat idea je tau, tapi ia datang sekali dengan tindakan spesifik macam bagi subsidi baja, bagi bantuan terus kat pesawah, semua ni untuk naikkan hasil. So nampakkan poin dia? Dasar wujud untuk selesaikan masalah. Simple. Tapi, kena ingat, dasar ni bukan dibuat dalam bubble tau. Ia sangat dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Cuba kita fikir balik. Krisis ekonomi tahun 1997 dulu? Itu yang memaksa kerajaan untuk reka dasar kewangan yang baru. Politik tak stabil pun boleh bekukan atau tukar terus haluan sesuatu dasar. Dan yang paling fresh dalam ingatan kita, mestilah krisis kesihatan COVID-19 kan? Tiba-tiba je muncul macam-macam dasar yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. PKP lah, pakej bantuan lah. So, memang jelas apa yang jadi kat luar sana tu memang jadi pemacu utama tindakan kerajaan. Petikan ni memang kena sangat. Sebab apa? Sebab dasar yang gempak macam mana pun, kalau tak ada cara nak laksanakan, ia cuma tinggal angan-angan atas kertas je. Dan kat sinilah program mula main peranan. Okey, sekarang kita dah sampai kat bahagian paling penting. Kita dah faham apa dan kenapa. Sekarang, jom kita tengok bagaimana, macam mana dasar, program dan projek ni semua bekerjasama. Cara paling senang nak faham hubungan ni, bayangkan macam sebuah piramid. Paling atas kat puncak tu kita ada dasar. Ini matlamat besar, the big picture. Untuk capai matlamat ni, kita perlukan tingkat tengah, iaitu program. Ini adalah plan atau rangka kerja dia. Dan paling bawah, tapak piramid yang paling penting, itulah projek. Ini benda yang betul-betul terjadi kat lapangan. Jadi dari idea, ke plan, ke tindakan. Mari kita guna satu contoh biar lagi jelas. Katalah dasar atau matlamat besar kerajaan ialah kita nak kurangkan kemiskinan. Ini kan satu hasrat yang sangat umum, sangat luas. So, macam mana kita nak jadikan hasrat besar tu satu kenyataan? Di sinilah program masuk. Kerajaan mungkin wujudkan satu program macam program pembangunan rakyat termiskin. Nampak tak? Program ni ambil idea besar tadi, bagi dia nama, bagi dia fokus dan struktur. Dan di sinilah segalanya menjadi nyata. Di bawah program tu, wujudlah projek-projek yang spesifik yang kita boleh nampak dengan mata kita sendiri. Contohnya,
projek membina 50 buah rumah di kampung A ataupun projek memberi bantuan makanan kepada 100 keluarga. Inilah tindakan sebenar di lapangan. So, nampak tak alirannya? Dari satu idea besar, ia dipecah-pecahkan sampailah jadi sesuatu yang betul-betul menyentuh hidup orang. Jadi, secara ringkasnya, kita dah nampak macam mana satu idea dasar tu melalui satu perjalanan. Dari sekadar konsep di atas kertas, sampailah ia menjadi satu realiti. Inilah rumusan paling utama. Kalau anda nak tahu di mana satu dasar tu betul-betul hidup, tengoklah pada projek-projeknya. Pembinaan jalan, pemberian bantuan, kempen kesihatan, semuanya adalah projek yang menjadikan sebuah dasar itu ada makna dan kesan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba renung balik. Daripada semua dasar yang pernah dilaksanakan, dasar yang mana satu sama ada melalui program atau projeknya yang betul-betul telah memberi kesan secara langsung kepada kehidupan anda? Cuba fikir-fikirkan.